Respon pedal sangat cepat lah guys. Sebelum ni macam ada delay sikit lah. Yes. Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi kita di channel Amran Lens. Ada sedikit DIY abang nak buat berkenaan dengan Exora abang ni. Maklum lah. Abang rasa kereta abang dekat 12 tahun. Alhamdulillah, so far so good. Kita nak buat projek sikit. Ni namanya plug coil tube Abang rasa waktu kita buka dulu untuk buat tukar gasket ni ada dua yang dah terkopek. Abang nak buat sendiri, beli sendiri, nanti link abang share dekat bawah description. Ini dua. Ini penting sikit. Namanya duct charge assay. Benda ni adalah kat sini. Kalau kau tengok, hose ni sampai bawah ni pergi dekat throttle body. Ini daripada intercooler. Apa masalah hose ni? Yang ada tu dekat sensor ni dah crack, pecah. Skru ni dah loose. Jadi dia tak ketat. Jadi kadang-kadang abang risau masuk air lah, dia tercabut lah. Jadi performance pun kadang-kadang dah tak power. Benda ni, sensor ni penting guys. Dia ada sensor kat dalam ni, detect tak tahulah apa, angin ke apa, pergi ke throttle body. Jadi abang nak tukar dua benda ni je. So kita mulakan dengan buka, kita panggil apa ni? Kebok angin dan juga cover ni. Jom. Walaupun musim-musim hujan ni, kerja tetap kena buat kan. Ini spanner nombor 8 cover ni. Kalau ada benda ni agak mudah lah. Sebab tu abang confident lah nak buat. Okay, cover atas dah buka. Benda ni lah. Dalam ni plug kereta kita. Abang tak pasti yang mana satu, tapi abang nak buka satu-satu. Nak tengok yang mana yang koyak tu. Biasanya koyak, walaupun koyak boleh pakai, cuma abang takut performance tak bagus lah kan. Yang ini pun kita kena buka. Kebok udara ni. Okay. Alang-alang kita buka kebok udara, kita boleh cuci sekali guys. Tengok, kadang-kadang ada daun lah, apalah. Nampak? Abang ada tembak angin tu, abang boleh tembak nanti. Benda ni kalau korang ada minat, boleh buat sendiri guys. It's not that hard lah orang kata kan. Okay. Ni. Bila kita buka ni, senang sikit kita tukar benda tu. Lagi senang kan. Hari tu pergi kat kedai, dia pergi gang gajah je kan. Dia kata boleh pakai lagi. Abang dah tak confident lah. Dia ni. Kadang-kadang sensor ni rosak Bila sensor ni rosak, kita punya kereta semput tau. Dia. Okey, kita dah loose kan. Ni pun sama. Tu dia. Okey, lupa abang buka ni. Patutlah susah sikit nak goyang. Okey, baik, tak patah. Almaklum lah DIY. Ni dia. Pop, dapat. Okay, inilah isu dia guys. Benda ni dah loose. Tengok Kita cuba buka, dia berpusing, tak boleh buka. Jadi, pomen abang hari tu, dia pergi kopek saja. So, kalau ni isu dia. Bila kopek, bila dia tak rapat, abang takut dia tercabut. Tercabut air masuk dan sebagainya kan. So, abang ambil kesempatan tukar je lah Lagipun, kadang-kadang korang nak beli sensor. Korang tahu masalah dia sensor. Tapi sensor ni, lebih baik beli sekali dengan ni. Sebab daripada beli sensor saja, tengok-tengok benda ni memang ada masalah. Orang kata wear and tear lah, sebab dah lama kan. Itu saja. At least kita boleh simpan sensor ni sebagai, kalau elok lagi kita simpan sebagai spare. Sebelum abang masukkan sensor baru, alang-alang abang nak cuci sikit throttle body. Kadang-kadang kotor guys. Kalau kotor tu eloklah cuci, tapi bersih lah guys. Throttle body pun bersih lah guys. Mantap lah. Kita loosekan sikit. Pastikan ngam guys Kalau tak ngam nanti, ini pun tak boleh pasang. Tapi agak mudah lah. Okay.
Tekan sampai max dia tu, nampak? Okey. Dan kita ketatkan ni dulu. Okey, sebelum ketatkan habis, double check kita punya line. Ni penting kita tak nak apa-apa air masuk ke dan sebagainya. Okey, nampak cun tu? Kita ketatkan. Pasang skru supaya dia tak bergerak. Tu dia. Abang check balik semua cun, bawah cun. Tu dia. Akhirnya dia masuk. Okey. Yang paling penting kedudukan dia tu guys. Kalau dia tak grip kuat, abang tak nak ada udara lebih lah, air masuk lah. Itu yang kita tak nak. Cukup lah tu. Okey. Sekarang kita pasang sensor ni. Okey, ada bunyi klik. Dan pastikan bila kita cuba tarik dengan tangan, dia tidak loose. Okey, ngam. Alhamdulillah selesai satu part. Tengok dia punya sensor punya nombor siri dengan made in India. Bosch nombor siri dia 0261230283. Ni original daripada kereta semenjak beli. Bosch tapi made in Germany Nombor siri sama 0261230283. Apa-apa pun 12 tahun berkhidmat guys. Nampak? Memang wajib kena tukar lah. Kita cuba bersihkan ni. Buang. Dia melekat tu daun-daun abuk tu. Okay. By the way, kalau korang tanya, abang ada kompresor 30 liter. Senyap, tak perlukan minyak. Nanti abang share dekat link. Jangan lupa tengok ni, bawah ni. Tu dia tempat airbox tu duduk. Masukkan ke bawah tu. Dia akan duduk betul dan dia akan melekat. Bila dia melekat, kita boleh skrukan yang ni. Yang ni tadi tak payah ketat sangat sebab base dia ni semua plastik guys. Orang kata ala kadar je. Asalkan dia agak-agak ketat. Okey. Dan susun kat sini. Ngam-ngam, cun-cun. Bagi dia masuk ni dia. Nampak? Dia akan ngam-ngam dulu. Area ni semua dah okey Okay, bila kita tutup ni pun kena hati-hati. Ni kena ngam. Bila dah ngam, boleh clip. Clip dulu baru kau skrukan. Okay, yang last ni baru kita skrukan. Ala kadar saja. Actually abang punya getah ni dah putus. Dia sebenarnya ada getah macam berlubang lah, 4 segi untuk sangkutkan benda ni. Abang tengok kat sini, getah dekat airbox abang ni pun dah putus lah guys. Jadi tak apalah, abang just masukkan balik ni. Macam tu. Okay, dan ni kita pasang balik. Tengok line dia pastikan masuk line dia tu, baru kita ketatkan. Okay, ala kadar je ketat dia. Janji kita tarik dengan tangan dia tak boleh terkeluar. So selesai satu part. Kalau kita nak test start pun boleh. Sebelum tu abang tunjuk memang wajib tukar lah guys. Abang perasan. Tengok getah dia dah crack. Memang wajib kita tukar. Jadi korang tolong check. Dia ada besi lah untuk join kan. Tapi getah ni tetap getah. So sooner or later dia dah leaking pun kat sini, korang nampak. So memang ini akan mengganggu performance lah kan. So better check and boleh buat sendiri tu, buat sendiri.
Alright, kita try start sekarang. Kita check sensor meter semua okey. Alright, kita start. Alhamdulillah, sekali start saja. Kita try tekan pedal. Oh, abang dapat rasa respon dia agak laju sikit lah. Bukan laju, macam respon pedal sangat cepat lah guys. Sebelum ni macam ada delay sikit lah. Yes. Alhamdulillah. Okay, kita stop engine. Kita try buat yang lagi satu tu. Abang dah lupa yang mana satu, jadi abang hanya buka satu persatu lah. Abang rasa yang tengah ni. Sebab abang pun ada dua saja. Sebab abang rasa yang rosak pun dua saja. Kita buka yang tengah. Okay, ni satu. Yang ini klip ni kita kopek dulu ni kopek dulu untuk buka. Dan baru kita boleh cabut. Okay, then nak senang kita cabut sebelah dia supaya tak kacau. Ini ada satu sensor lagi. So korang kalau pandai, buka ni juga untuk servis. Dia panggil apa ni? OCVC hose ke apa lah, abang lupa lah. Mana? Ni benda ni. Abang lupa nama dia apa, tapi benda ni pun boleh buka dan satu skru kat bawah. Skru 8 ke skru 10 korang cabut, korang boleh tembak angin. Pakai throttle body punya cleaner, boleh cuci. Korang boleh pakai ni. Ini boleh cuci throttle body yang kat sana dan juga boleh cuci sensor ni. Benda ni pun boleh menyebabkan, boleh membuatkan minyak lambat naik dan juga kereta semput. Kita pergi pada motif kita yang ni . Okay, kita cabut. Tengok. Bila kita cabut, usually sebab ni jarang buka, dia akan tertinggal guys. Bila tertinggal, kadang-kadang workshop ataupun kita akan cabut pakai plier. Bila kita cabut pakai plier, benda ni koyak. Itulah isu dia. So abang akan check yang sebelah lagi. Mungkin yang itu okey. Sebab abang ada dua je ni. Ni okey nampak. Nampak. Oh, ini pun kotor Dia letak apa guys? Grease ke? Kalau boleh letak grease, tengok dalam. Tu dah plug kita dalam tu. Ini cun guys. Oh, ini pun terkopek sikit atas dia, tapi ini dia pergi sekali. Jadi dia cun. Kita hanya bersihkan je. Tak tahu benda ni apa ni? Grease ke? Berhasil dia letak grease lah. Boleh Oh, ni pun dah terkopek dah guys. Kita check lagi. Alang-alang walaupun abang ada dua je. Kita tukar yang paling teruk. Yang agak susah. Ni tercabut dengan benda tu, nampak? Ini yang teruk guys. Ini yang teruk. Ini abang nak tukar, nampak? Okay. Tapi sebelum tu, ni kita kena cabut guys. Kita ambil plier. Yang ini kita cabut gunakan plier macam tirus. Jadi kita pilih lah dua yang paling tak okey Ni pun sama. Ni kena paksa sebenarnya guys. Tu yang abang tak suka tu. Nampak ni. Ni pun macam tak cun lah guys. Okay, antara empat ni kita dah buat pemilihan. Dua ni lah yang paling teruk. Yang ini dah pecah-pecah, nampak? Yang ini pun sama. Okay, nampak dah pecah. So dua ni kita tak pakai. Spring pun kita ambil yang lebih tinggi lah. Lebih tinggi tu maknanya dia punya tensioner lebih bagus. Okay, yang ini kita ambil. Alright, dua ni kita pakai balik. Dua ni yang baru. Ni tu dia guys. Tengok ni. Yang panjang ke bawah, pendek ke atas. Stickkan tekan sikit. Okay, dua ni. Yang ini tadi spring dia. Yang ini tak ada panjang pendek pula. Okay, yang tu model baru macam tu. Sampai ada bunyi rapat. Nampak tak?
Contoh ni tak rapat. Kalau kita pusing, dia sampai rapat. Dia bunyi tu. Ni dia. Ni baru betul. Ni pun betul. Ni satu tadi. Kalau yang lama senang masuk. Rapat je. Okay, kita bersihkan ni sikit. At the same time, I take a opportunity. Abang ambil masa ni juga untuk balut lah wire-wire yang macam nampak nak terluka tu. Ini biasanya tahu penangan tikus lah. So, kita buat kerja sekali jalan lah guys. Takkan nak benda ni pun nak tunggu lagi kan. Sebelum kita pasang, actually guys, step ni step yang sama kalau korang nak tukar plug. Benda yang sama je. Kalau nak tukar plug pun tinggal buka, ambil pembuka plug, buka saja. Okey. Okey, kita pasang balik. Abang letak minyak grease sikit je dekat getah ni. Sikit je. Nak bagi dia senang masuk je lah. Okey, jangan risau benda ni ada 1 2 3 4 sebab abang dah check semua nombor dia sama je. So kita hanya masukkan balik saja. Tekan tekan sampai yang tempat skru ni berjumpa dekat tempat skru bawah. Dia tak adalah kuat sangat pun. Tu dia. Maknanya dia dah masuk lah. Sebab tu abang letak sedikit je grease tadi untuk melincirkan, senang. Okay. Okey, bila dah tekan tu nanti kita hanya ketatkan saja. Okey. Pasang dia punya clip. Okey, jangan lupa benda ni. Left right sama saja, janji. Clipkan dia. Okey. Jadi dia tak boleh terbuka. Semua proses yang sama. Keempat-empat. Sebelum kita pasang cover kita test start dulu. Okey. Semoga jalan lancar. Okay, switch on. Tak ada sensor pelik-pelik keluar. Tutup dulu radio. Alhamdulillah, sekali start saja lancar. Semoga lepas ni dia masih maintain Untuk pengetahuan anda, Exora ni 1.6 dia masih boleh lari 185. Alhamdulillah. Tapi abang bukan nak all the time, abang nak test saja sebab maksimum top speed dia dalam buku on the book 185. Tutup. Mantap, misi berjaya. 2-3 kali abang pergi komen member abang buat abang tengok, sebab kita macam abang cakap tadi, kita minat. Jadi DIY ni actually untuk orang yang minat, dia jadi tak susah. Dan minat untuk mencuba tu, at least bila dia jadi tu puas hati. Dan paling best, abang rasa kalau korang setuju dengan abang lah, bila kita buat sendiri ni, kita buat dengan teliti, kita tak buat main-main. Itu satu kelebihan dia. Dan jadi bila dia menjadi itu satu kepuasan. Buat sendiri ni lebih puas hati. Dan jika anda nak buat, boleh cuba video abang ni sebagai reference. Dan kepada pemain-pemain yang dekat luar sana tu, jangan risaulah. InsyaAllah rezeki kita ada masing-masing. Maknanya benda-benda kecil pun satu masa memang kita akan perlukan pemain juga guys. Alhamdulillah, selesai sudah. Jangan lupa guys, mohon subscribe daripada korang untuk abang teruskan lagi hobi-hobi abang ni. Kita share info ataupun cara nak repair dan sebagainya DIY ni kan. Sama-sama kita belajar dan semoga menjadi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa like, follow, comment and share. Assalamualaikum, until next video. Bye.